ini tuan-tuan, kita ada cerita tentang kalau kita tengok pada ayat hujung-hujung dah surah Al-Waqiah ini, Allah Subhanahu Wa Taala menutup kita punya surah ini dengan pertanyaan semula. Selepas Allah cerita banyak perkara, Allah cerita tentang golongan as-sabiqun, ashabul yamin, ashabul shimal, Allah cerita tentang nikmat dalam syurga, Allah cerita tentang neraka. Allah spesifikkan apa yang jadi pada orang-orang yang masuk dalam api neraka ni. Dan Allah cerita, kalau tuan-tuan ingat lagi, saya ada bawa tuan-tuan pada bulan lepas, bulan lepas tak silap saya, yang Allah letakkan perumpamaan. Kita dicipta daripada air mani, kita hujan turun, siapa yang turunkan? Allah yang suburkan tanaman, Allah yang ciptakan api. So selepas Allah cerita hampir banyak perkara dalam surah Al-Waqiah ni, Allah tutup surah Al-Waqiah dengan menyebut kembali 3 golongan itu untuk kita buat pilihan. End up dia dalam, kalau tuan-tuan tengok dalam praktikal kita kan, lepas dah cerita teori-teori semua, dan kau nak jadi yang mana satu lepas kau dah cerita semua ni. Dan apa yang kita boleh buat lepas habis kita punya reflection surah Al-Waqiah ni. Sebab itulah Allah mention, adapun jika dia orang yang mati termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh rezeki dan syurga kenikmatan. Okey, tu ayat ke-88 hingga 89. Itu yang pertama. Yang kedua, dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, itu ayat ke-90, maka keselamatan bagimu kerana kamu dari golongan kanan. Kan dia 3 golongan kan. Jadi golongan as-sabiqun tu golongan yang istimewa, yang kedua adalah golongan kanan. Dan adapun jika termasuk golongan orang yang mendustakan lagi sesat, ashabus shimal, maka dia akan mendapat hidangan air yang mendidih. Itu ayat ke-93. Nampak tak? Allah mention sekali lagi. Allah recap balik untuk kita ni. Now kau nak jadi orang yang macam mana sekarang ni? Aku dah cerita macam-macam dah ni. Dan pada ayat ke-94 Allah spesifik lagi, bukan hanya mendapat hidangan air yang mendidih dalam neraka, bahkan orang yang sesat ini, golongan puak kiri ni, yang rugi ni, bahkan mereka dibakar di dalam neraka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut, tegaskan sesungguhnya yang disebutkan ini adalah satu keyakinan yang benar. Ayat ke-95. Dan terakhir sekali Allah minta kita untuk bertasbih, kan? Fasabbih bismi rabbikal azim, dan bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Dan kalau tuan-tuan perasan, ini juga kata ulama menjadi salah satu dalil kita bertasbih pada Allah ketika rukuk dan sujud. Kalau tuan-tuan perasan tak, kalau kita rukuk kan subhan rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau kita sujud, subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Maksud kita sujud dan rukuk dalam keadaan kita bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So soalannya sekali lagi saya nak kita sama-sama fikir adalah, kenapa tasbih? Kenapa bukan Allahu Akbar ke takbir? Kenapa bukan alhamdulillah ke tahmid? Kenapa tasbih? Kenapa mensucikan Allah? Kenapa Allah sebut bertasbihlah kepada Allah, bukan kepada ucapan-ucapan lain? Kan, bertahmid ke, bertakbir ke? Hari raya kenapa bertakbir? Kenapa tak bertasbih? Kan? Jadi ulama dia beritahu antara sebab kenapa Allah sebut, Allah mention tasbih ini, menyucikan Allah ini, memberi maksud bahawa Allah suci daripada buat kesilapan dalam menyusun takdir-takdir manusia. Kan kadang-kadang kita salahkan orang, kita salahkan takdir, kita salahkan orang sekeliling bila sesuatu jadi dalam hidup kita. Bahkan kita rebel dengan Tuhan. Ya Allah, kenapa hidup aku macam ni? Seakan-akan macam kita tak setuju dengan apa yang Tuhan telah susun dalam hidup kita. Tuan-tuan, baru-baru ni ada viral pasal seorang anak muda, influencer, yang dia kata dia punya hidup dia tak adil. Dia punya life unfair. Kalau tuan-tuan sebab beraya sangat. Beraya sakan sangat sampai tak dan nak tengok. Benda tak sempat tak sempat. Okey, alhamdulillah. Maknanya saya sempat ni, kira saya banyak masa lah ni. Okey, jadi tuan-tuan adalah viral teruk tuan-tuan. Dia kalau dah sampai Facebook tu kira dah parah. Dia kalau takat-takat kat threads, takat-takat dekat IG, TikTok okey lagi. Dah sampai Facebook kira dah ultimate lah, the final boss kat situ. Sebab kat situ memang
akan keluarlah profesor-profesor kan, hakim, magistrat kan, yang dilantik sendiri yang akan komen. Jadi adalah fotos yang mungkin tak tahu, ada seorang anak muda ni, dia influencer lah, dia orang Melayu kita, nama sangat baik, nama ada iman-iman juga, dia punya beriman juga, tetapi telah memilih untuk publish dan bagi tahu kepada orang luar bahawa dia memilih, dia tertekan dalam hidup dia rasa hidup dia tak adil, dia rasa duit tak boleh selesaikan masalah, dan dia memang make a lot of money, dia memang kira banyak duit lah, dia influencer, dia review, affiliate semualah, dan dia wawarkan yang disebabkan itu dia memilih untuk buat tatu dekat tangan dia. Jadi banyaklah orang dah ulas tentang dia, dan saya tak memilih untuk ulas dia sebab kita pun tak tahu kita nanti esok macam mana kan. Dia urusan dia, mungkin esok lusa dia lebih baik daripada kita, bahkan hari ni pun mungkin dia lebih baik daripada kita. Cuma saya nak share statement, bukan dia tapi statement. Hidup aku unfair, hidup aku tak adil. Betul ke tuan-tuan kalau kita guna ayat hidup ini unfair? Jawapannya betul. Kehidupan di dunia memang tak adil pun. Ada banyak benda tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam kehidupan kita ni, yang seakan-akan seperti tidak adil. Contoh, orang yang dia baik, bahkan dia yang jadi korban. Orang yang dia ni tak buat salah tapi dia kena fitnah, dan dia kena masuk penjara. Banding orang yang dia memang jahat, dia pandai manipulate, dia mungkin ada duit, dia boleh beli orang, dan end up dia selamat dan dia bebas sampai ini. Contoh tuan-tuan, yang baru-baru ni kan, kes tentang seorang lelaki kena langgar yang mabuk tu kan. So end up tuan-tuan, yang meninggal siapa? Yang meninggal orang yang tak mabuk ni, yang ada anak-anak ni kan, dia yang meninggal, dia yang terbunuh oleh orang yang mabuk ni. Jadi kita rasa macam tak adil. Kenapa lelaki ni baik, dia kena langgar, yang mabuk ni tak kena pula langgar? Contoh kan. Dalam hidup ni tuan-tuan penuh dengan ketidakadilan. Kenapa? Kerana disebabkan dunia ni tidak ada keadilan yang sempurna, sebab itulah ada akhirat. Kalau dunia ni sempurna keadilannya, orang tak perlu dah akhirat, tak perlu dah hari akhirat. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, kita mungkin ada antara kita yang saya ni dah buat amal macam-macam dah, saya sedekah, saya semayang, saya buat solat sunat, saya buatlah apa yang ustaz-ustaz ajar ni, saya buat semua, tapi kenapa saya tak nampak dia punya balasan dia sekarang? Kerana kita tahu di dunia ini bukan tempat balasan yang sempurna. Ada sesuatu yang Allah bagi siap-siap kat dunia, tapi kebanyakannya Allah akan sempurnakan nanti dekat padang mahsyar. Dan Al-Waqiah mengajar kita bahawa ada hari itu nanti, hari yang pasti akan jadi, hari yang Allah akan sempurnakan segala pembalasan. Saya bagi contoh lah tuan-tuan, analogi nak bagi kita nampak relate. Sebab ada orang tanya saya, ini memang real orang tanya, dan dia umur anak-anak kita tanya. Saya ingat dia form 3 ke form 4, masa saya buat zaman saya buat ceramah sekolah dulu. Dia kata macam ni, dia kata cikgu dah inform kat saya, Dai, dekat sekolah kami ni ada seorang perempuan, budak perempuan form 4 form 3, dia ni suka lepas habis ceramah, dia akan jumpa dengan penceramah, dia akan tanya soalan yang pelik-pelik, soalan yang macam mencabar intelektual dan di luar kotak fikiran. Jadi Dai, kami pun takut kalau dia datang, tapi kami harap dia tak datang lah. Tapi kalau kami nak bagi tahu Dai, hati-hatilah kalau dia datang. Masa tu saya tengah makan lepas habis ceramah, tuan-tuan, seperti yang cikgu-cikgu biasa tahu dan expect, datang budak perempuan, elok pakai tudung apa, lawa cantik lah datang, budak-budak ni datang, tak adalah selekeh ke datang muka pelik ke, tak ada, datang elok je. Assalamualaikum Ustaz. Dalam kepala saya, inilah dia dah sampai dah, cikgu tu pun dah hilang lah. Okey, ya, kenapa? Ustaz, saya nak tanya soalan lah berdasarkan Ustaz punya ceramah tadi. Okey, Ustaz, Allah kan maha penyayang, betul? Kalau Allah ni maha penyayang, kenapa Allah ciptakan manusia, tapi ada di kalangan mereka ni endingnya masuk neraka? Kalau Allah ni maha penyayang, masukkanlah semua dalam syurga. Kenapa kena cipta neraka? Tuan-tuan, masa tu dah tengah hari, pun lepas ceramah, saya nak balik dah. Dia memang datang tak nak balik. Alah, hai. Waktu tu tuan-tuan,
agak-agak kita di posisi macam tu kan tuan-tuan, macam mana kita nak jawab? Tapi tuan-tuan jangan risau, sebab itulah saya da'i. Memang kerja saya lah itu kan. Jadi saya macam mela kita duduk mesej cerita. Dan saya nak share lah tuan-tuan jawapannya, untuk kita memahami konteks Al-Waqi'ah ni dengan lebih dalam lagi. Budak ni dia kalau dia tak puas hati, dia tak akan gerak. Dia akan tanya sampai dia puas hati, ataupun sampai penceramah tu yang gerak, sebab penceramah pun dah koyak. Dia antara dua. Jadi dia kata, kalau Allah sayang, sebab kenapa cerita neraka, cerita syurga je lah. Okay. So saya pun dah lupa nama dia. Saya cakap, okay, sekarang ni macam ni lah, anggap ada syurga je, neraka tak ada. Okey tak? Macam awak nak tu lah, yang awak punya fikir tu lah. Maksudnya Allah Maha Penyayang, ada syurga je. Okey tak? Okey, anggap macam tu, Okey. Okey, sekarang bayangkan balik rumah, na'udzubillah ni contoh je, balik rumah awak ada 5 orang adik-beradik. Balik rumah awak nampak dekat rumah awak ni seorang adik-beradik awak kena penggal kepala, seorang lagi kena bunuh, seorang lagi kena rogol, seorang lagi kena ikat kaki, potong kaki, seorang lagi kena potong 5 bahagian, mak ayah awak kena ikat, rumah bakar. Teruknya contohnya. Okey, sekarang ni pembunuh tu seorang je, dan pembunuh tu berjaya untuk meloloskan diri dia keluar negara. Dia dah bunuh semua adik-adik awak ni, dan dibakar rumah awak, dan dia bunuh mak ayah awak. Dia dah geram lah. Lepas tu dia pergi mana? Okey, dia dah keluar. Okey, alright. Okey, sekarang ni dia dekat luar negara, polis tak dapat tangkap dia, tak dapat bawa ke mahkamah, tak boleh. Okey, sekarang ni dekat luar negara, dia pergi hotel, dia pergi paling mahal, lepas tu dekat toilet dia tergelincir sabun, mati. Okey, Ni yang lelaki kejam ni, yang lah bunuh anak adik-adik awak ni, dia masuk mana? Mestilah neraka. Mana boleh? Syurga. Kenapa pula masuk syurga? Dia jahat, dia masuk neraka. Kan tadi awak kata mana ada syurga? Yang ada hanya syurga. Lepas tu dia diam. Oh lah, kena ada neraka juga. Kerana tuan-tuan, sifat Allah ni bukan hanya ada Maha Penyayang, Allah juga Maha Adil. Maka seseorang yang terlepas dia punya hukumannya dekat sini, maka ada yang Maha Adil yang akan mengadilinya nanti dekat padang mahsyar. Kadang-kadang kita rasa macam, kenapa orang tu terlepas lah? Dia buat aku macam-macam, kenapa dia boleh terlepas? Hidup dia makin senang. Sabar. Kerana akan ada yang akan mengadilinya, yang akan adilinya adalah raja kepada segala raja, yang takkan siapa boleh sogok duitnya, takkan siapa yang boleh nego punya, takkan siapa yang boleh, ya Allah ni ambil lah sikit ni, RM2 ni, RM10 ni, bagi ijaz sikit. Tak ada. Ketika itulah ada keadilan yang mutlak kepada mereka-mereka yang mungkin terlepas ataupun mungkin tidak dapat keadilannya di dunia. Jadi kalau tuan-tuan tanya saya dan pada orang yang mungkin tertanya-tanya, life ni unfair, jawapannya ya, memang unfair. Kerana di sini tiada kesempurnaan dalam pembalasan dan juga kesempurnaan dalam keadilan, kerana ada akhirat untuk menyempurnakan keadilan dan pembalasan. Boleh katakan ni tuan-tuan? Mungkin diam je ni. Ada ke sesuatu yang unfair berlaku? Alright. Okay. Dan disebabkan itu kita yakin bahawa Allah suci daripada melakukan segala kesilapan dalam menyusun. Kita jumpa siapa, kita berjanji dengan siapa, kita bekerja dekat mana, bahkan mak ayah kita yang kita ada hari ini pun pilihan Allah. Dan Allah tak pernah silap dalam buat pilihan. Saya tahu baru-baru ni hari raya kan. Hari raya ni selain daripada hari bersukaria, dia juga menjadi hari kepada beberapa keluarga struggle juga, sebab kita kena jumpa balik orang-orang kita tak berapa gemar. Kan kita ada orang macam kita tak bersuka lah, jumpa pula hari raya ni. Aku kalau boleh aku tak nak jumpa, tapi turn aku nak kena jumpa kau pula tahun ni. Dia ada orang-orang yang kita tak berapa suka, dan dia adalah ahli keluarga kita. Kan dia orang yang terdekat dengan kita, tak nak mesti jumpa. Tapi orang yang dia faham konteks, tak pernah ada satu pun benda yang salah dan silap daripada susunan Allah. Mak saudara, pak saudara, mak kita, ayah kita, sepupu kita, itu semua adalah pilihan Allah dalam menyusun. Dia yang jadi mak ayah kita, dia yang jadi bapa saudara dan mak saudara kita. Dan semua itu Allah tak pernah silap, dan semua tu ada mesej untuk kita. Jadi orang yang faham benda ni, dia tahu bahawa
it's okay kalau tak semua benda kita dapat dekat dunia, kerana ada satu tempat yang Allah akan sempurnakan segalanya. Satu lagi tuan-tuan, hakikat yang saya sendiri pun susah nak telan juga adalah, dekat dunia kita takkan menang semua, kita takkan dapat semua. Dia ada orang yang tuan-tuan Allah bagi dia duit banyak, tapi dia mungkin tak ada kesihatan. Ada orang yang dia Allah bagi kesihatan tapi tak jumpa jodoh. Ada orang dia ada jodoh tapi mungkin dia struggle dari segi dia punya financial dia, anak-anak ramai. Mungkin dia ada semua tapi dia ada rasa kekosongan jiwa. Kita takkan dapat semua, dan kita takkan menang semua benda. Semua benda kita akan menang nanti dekat sana. Okey, so kita dah habis dah ayat ke-96. Cuma fokus saya pada kuliah untuk tengah hari ni lebih kepada saya nak buat summary. Kita nak recap balik daripada ayat pertama. Tapi jangan risau tuan-tuan, saya tak pergi in detail lah tuan-tuan. In detail setahun tuan-tuan pun nak habis. Meninggal saya kat sini tuan-tuan kalau nak in detail. Jadi kita akan go through secara ringkas ayat pertama ikut tema dan sampailah ayat terakhir. Dan kita nak tengok, okey Dai, dah lebih kurang dekat 6 bulan 7 bulan ke dekat setahun, saya tak ingat lah, tapi lama lah kita punya kuliah ni. Jadi kita nak tengok apa Dai yang saya boleh bawa balik dan saya boleh amalkan. Okey tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis riwayat Tirmizi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada 4 surah yang bila turun Nabi kata itu memutihkan rambutku. Pertama adalah surah Hud. Kedua adalah surah Al-Waqiah. Ketiga adalah surah Al-Musallat. Keempat adalah surah An-Naba. Tuan-tuan, 5. Yang kelima adalah surah At-Takwir. Inilah 5 surah yang bila turun pada Nabi, rambut Nabi putih. Soalan saya, kenapa Nabi bagi tahu ia memutihkan rambutku? Kenapa surah ni? Okey, kerana contohnya kita ambil surah Al-Waqiah. Kerana dalam surah Al-Waqiah cerita tentang satu hari yang pasti berlaku, dia bukan mungkin berlaku, mungkin tak berlaku. Satu hari yang dia lebih besar daripada hari lahir kita, lebih besar daripada anniversary perkahwinan kita, lebih besar daripada happy birthday kita, lebih besar daripada hari raya, lebih besar daripada segala hari yang ada. Bahkan hari tersebut tuan-tuan, tak ada siapa yang boleh halang, tak ada siapa yang boleh ada jaminan walaupun dia ambil insurans 5 juta pun. Hari itu dia yang dipanggil sebagai hari akhirat. Dia pasti akan berlaku. Dan disebabkan Nabi tahu pasti akan berlaku hari tersebut, Nabi putih rambutnya adalah disebabkan oleh merasai bebannya hari tersebut. Bukan untuk pihak Nabi sebab Nabi dah dapat jaminan, tapi untuk pihak siapa? Umat Nabi. Kerana Nabi tahu end up kita nanti mati hanya akan jadi salah satu daripada 3 golongan ni je. Dia tak ada golongan keempat. Dan golongan keempat ada ke? Yang macam tengah-tengah antara syurga neraka ada tak? Duduk kat tembok? Tak ada. Jadi maknanya dalam surah Al-Waqiah yang bagi tahu hanya ada 3 saja golongan. Dan kita mati nanti tuan-tuan, kita antara 3 ni je. Pertama, golongan As-Sabiqun. Dan golongan As-Sabiqun ni tuan-tuan adalah, kita recap baliklah. Golongan As-Sabiqun ni adalah, kalau tengok pada ayat ke-10 sampai 26, Allah explain pasal surah golongan As-Sabiqun. 10 sampai 26 ayat ni, As-Sabiqun adalah golongan yang paling hampir dengan Allah. Dan bilangannya memang sedikit kalau di kalangan umat akhir zaman. Maksudnya kalau umat akhir zaman, As-Sabiqun ni sangat sikit. Yang ramainya golongan-golongan yang terdahulu. Okey. Dan kita pun belajar apa ciri-ciri orang yang As-Sabiqun. Pertama, dia ada 3. Pertama, mereka yang bukan tak pernah buat dosa, dia buat dosa juga, tetapi bersegera dalam bertaubat. Mereka yang menjadi orang yang bersegera dalam buat kebaikan. Dan ketiga, mereka yang tidak menangguh-nangguh dalam buat ibadah. Mana kalau dia nak sedekah, dia sedekah terus, tak fikir-fikir. Dia kalau nak buat taubat, dia buat solat taubat terus, dia tak fikir-fikir. Dia tahu, tak apalah, esoklah aku start. Esoklah baru aku nak beriman. Esoklah baru aku nak zikir selawat 100 kali sehari. Tak. Orang As-Sabiqun, dia bersegera dalam taubat, bersegera dalam buat kebaikan dan tidak bertangguh dalam ibadat. Okey.
Kedua, ayat 27 sehingga ayat 40. Ni summary dia tuan-tuan. Allah explain pasal golongan kedua, iaitu golongan Ashabul Yamin. Ashabul Yamin ni saya ada berita baik untuk semua. Kalau kita tak dapat as-sabiqun, ada chance lagi masuk syurga dengan jadi golongan yang kanan. Ni golongan Ashabul Yamin. Okey, golongan Ashabul Yamin ni adalah mereka yang buat dosa, buat silap, buat salah, tapi dia ni tak pernah putus asa untuk tetap kembali pada Allah. Maknanya dia tak ada putus asa. Iblis syaitan, antara misi utama dia adalah buatkan kita putus asa untuk kembali pada Allah. Dah, Tuhan tak terima kau dah. Dah, kau kotor sangat dah. Tuhan tak pandang orang macam kau. Maka inilah salah satu misi besar Iblis. Sebab the moment kita berputus asa, maka kita akan terhindar daripada keampunan Allah. So macam mana kita nak dapat keampunan Allah kalau kita pun tak nak kembali pada Allah? Sebab Allah offer keampunan tu pada kita. Sebab tu Allah sebut dalam surah Az-Zumar, Allah kata apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Bagi tahu pada hamba-hambaku yang berdosa ni, yang banyak buat silap ni, bagi tahu pada orang-orang ni, tuan-tuan, secara teknikalnya, kalaulah kita geram kat orang dia buat salah, kau bagi tahu kat dia ni yang banyak buat silap ni, yang banyak buat salah ni, boleh berambus daripada sini. Kita kalau jahat, kita kalau geram. Tapi Allah ni Maha Penyayang. Allah bagi tahu pada orang-orang yang dah buat maksiat, buat dosa, langgar perintah aku, tak jalankan tanggungjawab ni, bagi tahu pada mereka apa dia? Allah tak halau pun. Allah tak kata masuklah kau semua dalam neraka. Ni pada yang berdosa ni. Tak. Allah sebut apa? Bagi tahu pada orang berdosa ni, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat aku. Rahmat ni maksudnya apa? Jangan putus asa dengan kasih sayang aku. Kadang-kadang tuan-tuan, sombong ni, dia bukan hanya kita sombong dengan amalan. Kadang ada orang sombong dengan dosa. Orang yang sebut, aku ni dosa banyak, Tuhan tak ampun. Ini pun sombong. Dia sombong dengan dosa dia sebab dia rasa dia punya dosa lebih besar daripada keampunan Allah. Pada Allah punya keampunan, Allah punya kasih sayang lebih besar daripada kita punya kesilapan. Lebih besar daripada kekurangan dan maksiat kita buat. Kita je rasa maksiat kita besar. Kita tak nampak kasih sayang Allah yang lagi besar daripada maksiat kita buat. Sebab tu ada banyak kisah-kisah dalam hadis, dalam Quran, Allah ceritakan tentang keampunan ni untuk pujuk kita ni jangan putus asa. Supaya at least kita jadi golongan kanan. Dan kalau tak jadi as-sabiqun, kalau tak jadi ashabul yamin, apa lagi golongan yang ada? Maka satu-satunya golongan yang masih tinggal adalah golongan kita panggil sebagai ashabul shimal. Kalau tak nak as-sabiqun, kalau tak nak ashabul yamin, ashabul shimal, itu je. Ashabul shimal apa pula? Dalam ayat ke-41 hingga 56, Allah Subhanahu wa taala explain tentang inilah golongan kiri, golongan yang Allah azab, golongan orang yang tenggelam dalam kesenangan dan berterusan dalam buat dosa besar. Itu je 3 golongan yang ada. Jadi atas pilihan kita ni, untuk kita ni nak pilih, kita ni nak pilih golongan mana. Okey, dan ini saya dah faham ada 3 golongan. Jadi apa yang saya boleh buat untuk saya at least dapat ashabul yamin pun okey. Apa yang saya boleh buat? Sebab Dai sebut tadi as-sabiqun ni sedikit saja kalau di kalangan orang di umat akhir zaman. Jadi apa yang kita boleh buat? Yang pertama sekali Allah sambung pada ayat ke-57 hingga 59. Kalau tuan-tuan tengok, Allah mention tentang 4 perkara, 4 analogi metafora untuk kita ni bawa dalam hidup kita. Ni tuan-tuan adalah tools yang saya nak share dengan tuan-tuan supaya habis kuliah ni, ini tuan-tuan boleh bawa. Allah mention pada ayat ke-57 hingga 59 tentang penciptaan. Allah sebut, kami yang ciptakan kamu. Allah cerita tentang kita ni asal daripada mana. Itu menunjukkan step pertama dalam kita ni nak masuk syurga, tidak merasakan bahawa kita own apa-apa kat dunia ni. Kita hanya meminjam saja, pakai sekejap dan kita akan pulangkan.
Jadi kalau kita tahu ini semua Allah yang punya, kita tahu ini semua bukan kita punya, maka tak adalah berlaku sombong yang ada dalam diri kita. Kadang kita mungkin gaji naik sikit, sombong dengan kawan kita. Kita masuk sama-sama kan, M-Bank ni kan, kau tengok aku naik lagi tinggi daripada kau, sombong. Maka orang yang faham aku ni Allah cipta, apa yang ada kat aku ni semua Allah punya, dia tak ada pun rasa nak sombong, bahkan dia lagi rasa malu segan kerana dia punya amal sikit tapi Allah bagi nikmat banyak. Kedua, tuan-tuan, Allah mention tentang benih. Allah tanya, kamu yang menumbuhkan ataupun kami yang menumbuhkan benih tersebut? Dan Allah Subhanahu Wa Taala nak ajar kita bahawa dalam urusan result jangan sibuk dan overthinking. Urusan kita hanya usaha. Tuan-tuan pernah tak dengar satu hadis yang sekarang ni kan tengah hot orang cerita pasal perang Iran US Israel, jadi akan berlakulah peperangan dan dekatlah dengan hari kiamat. Jajal nak keluar Imam Mahdi apa semua kan. Okey, kita tak tahu bila hari kiamat, tapi contohlah kalau esok hari kiamat dan hari ni kita ada benih dekat tangan kita, Nabi suruh buat apa? Kalau esok hari kiamat, confirm hari kiamat esok, kita dah tahu dah, news dah keluar, dah viral kat TikTok, semua dah bagi tahu dah, malaikat pun dah turun esok jangan lupa esok kiamat semua dah bagi tahu dah announcement dah, confirm esok kiamat. Dah ada benih dekat tangan kita ni. Nabi pesan buat apa? Betul. Nabi pesan kat kita untuk tanam. Tuan-tuan, kalau fikir logik, kau nak tanam buat apa esok hari kiamat? Bukan sebab berbuah. Mana ada tuan-tuan tanam ini hari terus naik. Itu mungkin akan ambil masa 6 bulan, mungkin akan ambil masa setahun. Tapi kenapa Nabi kata kalau esok kiamat dekat tangan kau ada benih, tanam benih tu hari ni? Kerana Nabi nak ajar kita jangan fikir tentang esok, jangan fikir tentang result, buat je. Kebanyakan orang hari ni dia overthinking sebab dia tidak hidup at the present moment. Dia tidak hidup pada sekarang. Jadi dia tak menikmati kehidupan dia. Dia terlalu risau urusan-urusan yang di luar kawalan dia, end up dia overthinking. Jadi Allah nak ajar kita, tak apalah, tanam je. Yang tumbuhkan bukan kau pun, yang tumbuhkannya kami. Jadi kau nak sibuk kenapa? Kita banyak sibuk urusan Tuhan. Okay? Jadi letakkanlah usaha kita tu dan serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sama juga tuan-tuan pada poin ketiga, Allah mention tentang air pada ayat ke-68 hingga ayat ke-70. Yang ni tuan-tuan, Allah nak bagi tahu kepada kita satu perkara. Kan Allah kata, kamu yang menurunkan daripada awan atau kami, tentang air ni. Tuan-tuan, air ni dia adalah essential dalam kehidupan kita. Dia adalah sesuatu yang kalau kita tak ada, kita punya lifespan kita akan rendah. Allah nak ajar kita air yang kita ada hari ni. Tuan-tuan, saya minum tadi, saya sendiri minum tadi, saya tak ada fikir pun, air ni dia datang daripada sini, dia datang daripada tanah, datang daripada hujan, dia datang daripada apa, tak tahulah apa proses. Saya pun dah lupa sains dulu pun belajar sebab nak A je dan tak dapat A pun kan. Lepas tu tuan-tuan, kita tak ada pun fikir air ni datang daripada alam. Macam iklan beras, sebiji beras ibarat setitik peluh petani. Tu iklan 20 tahun lepasnya iklan kan, saya pun dah lupa kan. Allah nak ajar kita bahawa dalam kehidupan kita ni, dalam kita pegang apa, kita dapat apa, kita menikmati apa saja, kita kena sentiasa bawa daripada asalnya daripada mana, supaya kita ni sentiasa berada dalam kehidupan hati kita ni hati kita ni hidup. Kata Nabi SAW, manusia ni hati dia hanya akan hidup dengan mengingati Allah. Ni tuan-tuan, dalam kita nak berjalan keluar nanti daripada surau lepas semayang kan, ni Allah punya, ni Allah punya, ni Allah punya, dalam hati lah tuan-tuan. Tuan-tuan janganlah sebut ni Allah punya, ni Allah punya. Tuan-tuan orang pun tengok kau okey tak okey, ni dekat lift ni semua Allah punya, ni semua Allah punya. Sudah. Sebab ada orang tuan-tuan, saya ingat lagi, ni kisah benar tuan-tuan berlaku. Sebab mungkin dia belajar tapi dia faham sendiri. Ada ustaz tu cakap,
Ilmu ini milik Allah. Kita ni bodoh. Allah bagi pandai. Tuan-tuan, statement ni tuan-tuan boleh terima tak? Kita ni bodoh, Allah yang bagi ilmu. Jadi ada satu hari tu, dia ambil mic, dia dapat bagi ucapan kot kat surau. Dia kata, Assalamualaikum semua. Imam bodoh, Siap bodoh, Bilal bodoh, saya bodoh, Allah pandai. Tuan-tuan, tak jadi apa dah tuan-tuan dia punya ucapan tu. Sebab dia salah faham. Maksud saya adalah bila kita melihat sesuatu itu, kita balikkan semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ada rasa memiliki, sebab itu semua akan merosakkan hati kita. Dan terakhir sekali tuan-tuan, pada ayat 71 hingga 73, Allah sebut tentang api. Ingat tak tadi? Air mani, kita dah ceritakan daripada air mani. Allah cerita tentang benih, Allah cerita tentang air, Allah cerita tentang api. Api pula adalah peringatan. Api boleh jadi sesuatu yang menyeksakan, dan dalam masa yang sama, Allah nak ajar kita melalui api adalah, api juga adalah sesuatu yang essential dalam hidup kita. Contoh, kita pergi camping, kita nak masak. Tuan-tuan, api memang menyeksakan, tapi kalau tak ada api, susah pula nak masak. Dan api dia sangat function ketika kita sejuk. Kita boleh panas, bahangkan badan kita ni dengan api. Jadi api ni dia ada satu konotasi nak ajar kita bahawa semua benda dalam hidup kita ni, dia ada kebaikan dalam kekurangan dia. Dia ada kekurangan dalam kebaikan dia. Kehidupan kita manusia tuan-tuan, kita senang terima kebaikan orang. Dia ni pemurah. Tuan-tuan suka tak kawan dengan orang suka belanja makan? Suka tak? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada kawan-kawan kat sini yang suka setiap kali keluar dengan dia je, dia belanja makan, tuan-tuan kenalkan dia dengan saya tau. Sebab saya suka orang belanja saya. Tuan-tuan, traits, karakteristik, kebaikan ni semua orang boleh terima. Tuan-tuan suka tak orang yang soft spoken? Suka. Tuan-tuan suka tak orang yang dia pemurah? Kita suka. Tuan-tuan suka tak orang yang pembersih? Kita suka. Trait baik ni tuan-tuan, semua orang suka. Tapi dalam hakikat kehidupan kita, kita juga kena menerima manusia ni, dia bukan hanya ada kebaikan, dia ada perangai. Pasangan kita, dia ada perangai dia. Tuan-tuan masing-masing tahu perangai pasangan masing-masing. Dekat Threads, berapa ramai orang yang share perangai pasangan masing-masing. Dan tidak adilnya dia menyembunyikan kebaikan pasangan dia. So dalam kita nak jadi golongan yang as-sabiqun, nak jadi golongan yang ashabul yamin ni kan, kita jangan hanya melihat keburukan seseorang, kekurangan seseorang, which is tu memang ada, tapi ada kebaikan yang kita belum habis lagi raih kan. Sama juga kita pun ada perangai tuan-tuan, bukan orang lain jadi perangai, dan kita pun ada kebaikan kita juga. So itulah menjadikan kita ni satu orang manusia. Jadi api mengajar kita untuk menerima, ada kelebihan dia, ada kekurangannya. Terakhir tuan-tuan, sebelum kita habiskan kuliah Zuhur kita pada hari ini, Allah Subhanahu Wa Taala buat satu reflection yang sangat deep. Kalau tuan-tuan tengok pada ayat ke-87 hingga 83 hingga 87, Allah ceritakan tentang ketika kau melihat orang yang nazak, sementara kamu ada dekat sana, kamu memandang dan melihat dia. Waktu itu Allah seakan bagi tahu pada kita, engkau boleh buat apa. Tuan-tuan, kita even doktor, walaupun kita doktor pun kita tak boleh buat apa-apa pada orang yang nak nazak, orang yang nak mati. Kerana hakikatnya Allah nak ajar pada kita bahawa bila kita berada di sisi, contohlah kita mungkin pernah duduk sebelah arwah ayah, arwah mak, orang yang nazak. Waktu tu tuan-tuan perasan tak kita ada dalam keadaan helpless? Aku nak buat apa pun tak boleh. Doktor pun kata memang kita kena cabut oksigen ni, memang dia akan meninggallah dalam sejam 2 jam lagi. Waktu tu doktor pun tak boleh buat apa. Tak ada ubat yang boleh sembuhkan. Dan kita dekat sebelah tu, kita rasa apa? Perasaan dah tak boleh buat apa-apa. Ketika itulah Allah nak bagi tahu, nak ajar kita dalam ayat ni. Kau tengok, waktu ni kau pun tak boleh buat apa. Waktu dulu kau rasa kau boleh buat semua benda. Hakikatnya kamilah yang memberi nyawa, kamilah yang menarik nyawa seseorang. Dan closing pada surah ini, terakhir sekali, Allah Subhanahu Wa Taala
mention tentang 3 golongan tu, dan saya ada 3 soalan untuk kita sama-sama fikirkan tuan-tuan, dan kita akan habis kuliah ni. Pertama, kalau malam ni Allah takdirkan kita mati, which is kematian syaratnya bukan tua, kematian syaratnya bukan sakit. Kalau Allah matikan kita malam ni, dengan perangai yang kita ada selama ni, dengan amalan yang kita ada setakat ni, kita akan berada di golongan mana? Soalan pertama. Dengan semayang kita, dengan zikir kita, yang ibadat kita, dengan sedekah kita, yang maaf kita yang kita tangguhkan ni, golongan mana kita kalau malam nanti Allah cabut nyawa kita? Kedua, kalaulah ada satu perubahan yang baik, yang paling mudah yang kita boleh buat hari ni untuk buatkan kita boleh jadi golongan kanan tu, apa dia? Tuan-tuan, semua antara kita tahu apa satu amalan baik yang kita boleh buat hari ni lepas habis kuliah kita, yang kita boleh buat, yang boleh buatkan kita ni layak untuk jadi golongan kanan. Mungkin boleh jadi kita maafkan orang, mungkin boleh jadi kita belanja orang makan, mungkin boleh jadi kita sedekah kat keluarga, mungkin boleh jadi kita bukan maafkan orang, tapi kita minta maaf pada orang yang kita pernah sakiti. Ni semua ciri-ciri ahli syurga. Dan terakhir tuan-tuan, bila kali terakhir kita baca Quran dan kita menangis? Bila last kita baca Quran, betul-betul baca, tiba-tiba meleleh kat air mata? Bila kali terakhir? Dan inilah 3 soalan yang saya nak tinggalkan buat tuan-tuan, untuk sama-sama kita fikirkan. Tuan-tuan, saya sebenarnya nak maklumkan satu perkara. Kita dah habis surah Al-Waqiah. Mungkin ada yang baru kenal saya kat Wisma First ni, dan saya yakin ada beberapa orang kat sini yang dah lama ikuti kuliah saya. Hari ni adalah hari terakhir saya akan kuliah dekat sini. Kalau tuan-tuan yang baru kenal, baru join, saya masih ingat lagi pertemuan saya dengan kuliah M-Bank ni, dia bermula masa saya bagi kuliah solat Jumaat dekat UTC Pudu. Habis ceramah, ada seorang staff M-Bank, dia datang, boleh tak buat kuliah dekat kami punya office dekat M-Bank Pudu. Jadi itu adalah 11 tahun yang lepas. So lebih kurang dah 10-11 tahun lah saya berkuliah dengan M-Bank ni, dan saya nak ambil kesempatan ni untuk minta maaf kalau ada tersalah kata, tersalah bicara, tergurau, terguris dan sebagainya. Dan itulah, saya mohon izin untuk berehat dahulu daripada kuliah dengan M-Bank. Dan last kuliah saya nanti dekat Menara pun last, sama juga last. Lepas tu itulah, tu je lah saya nak cakap. Saya pun tak pandai nak bagi ucapan terakhir perpisahan. Mohon tuan-tuan, saya doakan tuan-tuan Allah kurniakan kekuatan, taufik untuk terus hadir dalam kuliah-kuliah. Kalau tak apa, tuan-tuan boleh tengok kat live TikTok lepas ni kan. Kalau tuan-tuan free-free kan, saya pun ada buat ceramah juga. Cuma saya tak datang dah lah ke sini. Saya pun tak tahu bila, sampai bila. Cuma buat masa ni, keputusannya adalah saya berehat dululah daripada buat kuliah bulanan dekat M-Bank. Terima kasih tuan-tuan banyak-banyak. Ada kesempatan rezeki, saya doakan tuan-tuan diberikan rezeki, kekuatan, kesihatan semuanya, insya-Allah. Baik, itu sahaja daripada saya. Terima kasih untuk memori 10-11 tahun. Dan saya tak boleh lupa masa COVID dulu, tak ada kuliah tuan-tuan. Tapi saya ingat lagi, bukan saya, ustaz-ustaz lain pun alami situasi yang sama. Kami tak ada ceramah. Bila tak ada ceramah, kami tak adalah income untuk ceramah. Tapi saya ingat lagi, walaupun tak ada ceramah masa COVID tu, M-Bank tetap bayar. Walaupun tak ada ceramah, online pun tetap masukkan juga. Tak apa ustaz, kami faham tengah COVID ni sumbangan daripada kami.
Ush, meleleh air mata saya. Tapi itulah tuan-tuan, setiap pertemuan ada perpisahan. Jomlah kita solat Zuhur. Kita tangguh dulu dengan tasbih kifarah dan suratul Asr.